Puak Salafi di tempat kita puasa bila weh adik kakak? Apakah mereka puasa pada 18 Kumpapan Februari kerana mengikut tengok anak bulan Arab Saudi? Ini kerana pada 17 Kumpapan Februari Associate Professor Dr. Ismail Lutfi ada menggambarkan bahawa dia nak turut Saudi. Dia suruh orang turut Saudi lah. InsyaAllah dah. Itu mereka boleh lah niat. Kalau takdir esok, lusa, esok puasa. Tengok keadaan. Pakak tengok. Kalau takdir pukul 10 tu, ya perakat lebih pukul 10 lebih negeri kita. Kalau Malaysia nampak, awal sikit kita tak tahu dana nak nampak esok. Tak mesti Saudi ikut mana-mana. Siapa nampak boleh dipercayai. Siapa berita benar pada kita bukan berita bohong, tawakal Allah. Puasa tak ada pihak murah puasa. Ataupun mereka berpuasa seperti kita pada 19 Kumpapan Februari kerana ikut tengok anak bulan Bukit Parit Jahar Jalah yang diumumkan oleh pejabat Syekhul Islam Chula Raja Menteri di Baka melalui yang dipertua Majlis Agama Islam Patani Babo Wedrame Mak Ming Cik. Jika ada siapa tahu maklumat ni deh, tahu kata buat demo tu puasa tak supaya kita ataupun supaya kita, tolong beritahu saya weh. Ini kerana sekiranya mereka puasa tak sama dengan kita kemungkinan hari raya Aidul Fitri nu akan timbul masalah besar sekali lagi lah, akan jadi heboh, akan jadi kecoh, akan jadi geger pula kerana kebodohan lebih teruk lagi lah deh. Kerana apa? Kerana kemungkinan besar tengok anak bulan pun tak sama pula antara Saudi dengan Syekh. Dr. Ismail Lutfi tak ikut hadis Quraib. Dia kata tak ada hadis yang terima perbezaan tepat tengok anak bulan. Kerana tak ada dalil pada hadis, tak ada dalil daripada ayat Quran. Selain itu, Dr. Ismail Lutfi juga tak ikut mazhab Syafi'i walaupun dia ngaku dirinya adalah bermazhab Syafi'i kerana dia kata Imam Syafi'i tidak terima perbezaan tepat terbit anak bulan ataupun ikhtilaful matal. Imam Syafi'i tak ada iktibar matal umat Islam. Ini tak betul, Dr. Ismail Lutfi. Kerana dia mau duk peling antara pandangan Imam Syafi'i dan pandangan majoriti kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i dengan segelintir ulama dalam mazhab yang sama. Lalu secara tidak bertanggungjawab, Dr. Ismail Lutfi mendakwa Imam Syafi'i berpegang dengan ittihadul matal atau penyatuan tepat terbit anak bulan. Di mana jika dapat dilihat anak bulan di mana tempat, di mana negeri, di mana negara, maka kena puasa di seluruh dunia. Akhirnya kalau hak nampak tengok nung di hujung negara Afrika nu ataupun di Eskimo nu deh. Kena puasa ikut tu lah. Ni tak betul. Tak betul. Dan tak betul dalam mazhab Syafi'i. Dr. Ismail Lutfi.